Kita semua tahu pasal gaji kan? Sasaran, tarikh akhir, semua tu dah jadi macam rutin harian. Tapi, pernah tak kita terfikir mungkin ada tujuan yang lebih besar di sebalik semua kerja yang kita buat? Hari ini, kita akan kupas satu kerangka kerja yang cukup mendalam untuk bantu kita cari makna sebenar dalam kerjaya kita. Jadi jom, kita lihat kerja kita dari satu sudut yang mungkin sama sekali berbeza. Okey, kita mulakan dengan satu soalan yang paling penting. Cuba fikir sekejap. Di sebalik semua mesyuarat, email yang tak henti-henti itu dan senarai tugas yang panjang, apa sebenarnya tujuan di sebalik semua penat lelah anda? Soalan inilah yang menjadi kunci kepada keseluruhan perbincangan kita hari ini. Dan inilah matlamat utamanya. Satu konsep yang dipanggil anak yang baik lagi cerdik atau ABC. Falsafah ni sebenarnya mencadangkan yang matlamat akhir kerja kita bukanlah setakat untung atau produktiviti, tapi ianya untuk menyumbang kepada pembangunan insan yang lebih baik. Mula dari diri kita sendiri, lepas tu mempengaruhi rakan sekerja kita dan akhirnya memberi impak kepada masyarakat. Inilah kenapa yang jauh lebih besar. Jadi, macam mana kita nak capai matlamat yang murni macam tu? Semuanya bermula dari dalam diri kita. Prinsip pertama ni adalah asasnya. Bekerja dari hati. Cuba kita hayati betul-betul petikan ni. Dalam dunia yang selalunya menilai kita dari luaran, pangkat kita, rupa kita, mesej ni sangat mendalam kan? Apa yang betul-betul penting ialah niat di sebalik setiap apa yang kita buat. Hatilah yang memberi makna sebenar kepada kerja kita. Jadi, macam mana nak amalkan benda ni kat pejabat setiap hari? Senam je. Maksudnya, kita lebih pentingkan kualiti kerja, bukan semata-mata nak siapkan banyak benda. Maksudnya, kita biarkan niat baik kita tu sama ada nak tolong ke, nak cipta sesuatu yang baru atau nak baiki apa yang sedia ada, menjadi pemandu kita. Sebab akhirnya, usaha yang tulus dan ikhlas itulah yang akan meninggalkan kesan yang paling lama. Bila dalaman kita dah kukuh, barulah kita boleh mula tengok keluar. Prinsip kedua ni bawa kita dari fokus pada diri sendiri kepada cara kita berinteraksi sebagai satu komuniti. Ia tentang melihat kerja kita tu sebagai satu bentuk ibadah dan juga sumber inspirasi untuk orang lain. Metafora ni memang power kan? Cuba bayangkan, sebuah bangunan yang gah tu bukanlah hasil kerja seorang je. Sama jugalah macam kat tempat kerja. Setiap seorang daripada kita, tak kira apa pun jawatan kita, sama ada kita ni asasnya, tiangnya atau bumbungnya, semuanya penting untuk pastikan seluruh bangunan tu kukuh dan kuat. Perbezaannya sangat jelas. Kat satu pihak, kita boleh pilih untuk buat kerja seorang-seorang, fokus pada checklist kita je. Impaknya mungkin ada, tapi terhad. Tapi di pihak lain, bila kita berfungsi sebagai satu pasukan, bina kepercayaan, saling bagi semangat, kita sebenarnya sedang menyumbang kepada sesuatu yang jauh lebih besar. Kat sinilah keajaiban tu berlaku. Okey, ini membawa kita kepada prinsip yang paling nampak dari luar. Lepas kita jaga niat dan bina kekuatan pasukan, fokus kita beralih kepada impak yang lebih luas. Kita ada satu mandat untuk menjadi seorang yang bermanfaat. Ini betul-betul satu anjakan cara berfikir. Ia memberitahu kita yang ukuran kejayaan sebenar bukanlah apa yang kita kumpul untuk diri sendiri, macam gelaran atau gaji yang besar. Tapi ia adalah tentang apa yang kita sumbangkan kepada orang lain. Satu seruan yang sangat jelas untuk kita berkhidmat. Dan ini tak semestinya benda-benda yang besar. Boleh jadi benda kecil je. Contohnya, tawarkan bantuan pada rakan sekerja yang nampak macam tengah stres. Atau betul-betul tumpang gembira bila mereka berjaya, seolah-olah itu kejayaan kita sendiri. Tindakan-tindakan kecil macam inilah yang membina satu budaya saling menyokong yang positif dan kuat. Tapi ketiga-tiga prinsip yang kita bincangkan tadi perlukan satu tapak yang kukuh untuk berdiri. Dan tapak tu dibina daripada dua elemen yang sangat penting, kesyukuran dan amanah. Konsep ni, ia mengubah cara kita melihat kerja kita 100%. Ia bukan lagi sekadar satu senarai tugas yang perlu diselesaikan. Ia jadi satu amanah, satu tanggungjawab suci yang kita pegang untuk berikan yang terbaik. Bukan sebab ia tertulis dalam kontrak, tapi sebab itulah perkara yang betul untuk kita lakukan. Dengan semangat amanah tu, jom kita muhasabah sekejap. Soalan pertama untuk anda. Pada saat ni, adakah anda betul-betul bersyukur dengan kejayaan yang anda ada sekarang, dengan peluang yang ada di depan mata? Soalan kedua, cuba ingat balik bila kali terakhir seseorang bagi anda nasihat tanpa mengharapkan apa-apa balasan pun. Adakah anda bersyukur atas tunjuk ajar tu yang mungkin dah banyak bantu anda untuk jadi lebih baik?
Dan yang terakhir, adakah anda hargai hakikat yang anda masih ada ruang untuk belajar dan berkembang, peluang untuk jadi versi diri anda yang lebih baik esok berbanding hari ini? Jadi, inilah laluannya secara ringkas. Ia bermula dengan matlamat yang jelas untuk membentuk insan yang baik dan pintar. Kemudian, kita hayati 3 prinsip utama. Mula dari hati, bekerja sebagai satu pasukan dan sentiasa cuba untuk memberi manfaat. Dan kesemua ni dikukuhkan di atas asas kesyukuran dan amanah. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan terakhir ni. Lupakan sekejap jawatan dan senarai tugas anda. Fikirkan tentang hari ini sahaja. Dalam perbualan anda yang seterusnya, dalam projek anda yang akan datang, bagaimana anda akan memilih untuk menjadi seorang yang bermanfaat?